Kenapa korang lambat? Maaf, Komander. Kami terlajak tidur. Terlajak tidur? Apa dah jadi dengan korang ni, ha? Alah, relax lah, Komander. Laksmana tak marah pun tadi. Yelah, aku ni tak macam Laksmana kesayangan korang tu. Komander okey tak ni? Aku tak kisah pun kalau korang tak nak dengar arahan aku. Lagipun, siapalah aku ni? Cuma komander yang kecil. Lagi hina je. Apa pasal Komander terlebih sentap ni? Entah, tadi Laksmana gembira semacam. Ni Komander pula emosional semacam. Tengok! Aku cakap bercela kat sini, tapi korang langsung tak nak dengar. Mana ada kita orang tak dengar? Dah pandai melawan pula sekarang, ya? Maaf, Komander. Kami tak bermaksud. Sudah! Korang ni memang tak kenang budi. Keluar sekarang! Baik, Komander.